Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Nelly Kaisara, hos Kova TV untuk hari ini. Sekarang, sedang berlangsungnya ceramah Ihya Ramadan yang disampaikan oleh salah seorang pensyarah KV Muar sendiri, iaitu Ustaz Noor Iskandar bin Hassan. Jom kita tengok. Dengan sesuatu yang paling baiknya adalah buat kurma. Kemudian kamu telah mengembangkan nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Nelly Kaisara, dan sekarang saya bersama Ustaz Noor Iskandar. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sihat. Saya ada dua soalan nak tanya Ustaz, boleh ke? Okey, insyaAllah. Soalan pertama saya, apakah perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa tanpa kita sedar? Okey, di antara perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa ni, mungkin secara kita tak sedar, ini pun sebenarnya bergantung kepada akhlak kita semasa kita berurusan dengan manusia ataupun orang-orang yang lain. Sebab kadang-kadang kita ni mungkin bahasa yang kita gunakan mungkin agak tak sesuai dengan tak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Okey, mungkin kadang-kadang kita rasa kita bercakap tu macam betul, tapi secara tak sedar benda tu rupanya menyebabkan saudara kita tu, sahabat kita tu mungkin terasa hati dengan apa yang kita kata tu. Kadang-kadang kita rasa benda tu macam simple, benda tu macam mudah, tapi sebenarnya ada satu benda yang mungkin menyebabkan dia rasa kurang senang terhadap apa yang kita ni. Ini boleh kan ni sebab kalau berpuasa ni semua benda kita kena jaga daripada segi, terutamanya daripada segi akhlak dan tingkah laku kita semasa bergaul dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Terima kasih Ustaz untuk soalan pertama. Soalan kedua saya, apakah amalan sunat yang digalakkan sepanjang bulan Ramadan? Okey, di antara amalan sunat yang banyak ataupun sangat digalakkan pada bulan Ramadan ni, sebenarnya yang paling penting adalah contohnya apa yang dikatakan tadi, iaitu yang membaca Al-Quran. Sebab itu memang Nabi sangat sunahkan untuk membaca Al-Quran. Okey, membaca Al-Quran ni memang sebab kata macam mana yang ayat 185 surah Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, iaitu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Jadi Quran ni adalah satu benda yang sangat penting, sangat mustahak untuk kita amalkan, untuk kita istiqamah pada bulan Ramadan. Okay, kalau yang lain tu masih lagi ni, tapi yang paling penting bagi saya adalah Al-Quran tu kita kena istiqamah, terutamanya dalam bulan Ramadan. Sebab biasanya bulan-bulan biasa kita hanya biasa mungkin sekadar satu muka surat, dua muka surat. Kita memang macam susah kita nak habiskan. Tapi kalau bulan Ramadan ni biasa kita ada tujuan untuk kita khatam Al-Quran tu secara keseluruhan. Okey, itu dia. Terima kasih Ustaz sebab jawab soalan kita orang. Alhamdulillah. Semoga Ustaz sihat-sihat
selalu tau. Amin. Ya Rabbal Alamin.